Trip setengah hari ke Kuala Terengganu. Weekend lepas saya dengan family jalan-jalan dekat Kuala Terengganu. Dah lama sebenarnya saya tak pergi Kuala Terengganu ni. Last pergi masa darjah 6. Selepas 17 tahun baru sampai balik kat sini. Sebenarnya trip ni sempena mak dengan adik saya baru habis puasa 6. Jadi diorang nak celebrate sikit, nak makan something yang special. Jadi kita bawa sama-sama dengan korang explore salah sebuah negeri yang mempunyai pantai tercantik di Malaysia. Kalau korang datang negeri Terengganu ni, benda yang paling wajib korang try adalah sarapan pagi dengan nasi dagang Terengganu. Sepanjang jalan dekat tepi jalan ni ramai orang jual nasi dagang yang sedap. Korang boleh singgah dekat sana. Apa yang saya suka dengan nasi dagang Terengganu, dia punya tekstur nasi dia tu, rasa yang berlemak. Makan pula dengan gulai ikan air atau ikan tongkol lembut ni. Kalau korang nak datang tempat yang saya makan ni, nama dia nasi dagang atas tol. Ramai dah yang pergi, tapi korang kena datang awal. Lagi-lagi kalau korang datang waktu weekend, dalam 10 pagi tu nasi dah habis. Jadi plan perjalanan korang dan try nasi dagang yang sedap dekat sini. Lokasi kita kedua adalah Muzium Negeri Terengganu. Untuk pengetahuan korang, muzium ni adalah antara yang terbesar di Asia Tenggara. Dekat sini tersimpan artifak-artifak penting Terengganu, macam batu bersurat Terengganu ni, proses pembuatan tekstil dan tenunan Terengganu, dan banyak lagi. Kalau korang bawa anak-anak, wajarlah bawa diorang kat sini. Diorang boleh belajar macam-macam lagi. Untuk lokasi kita yang ketiga, kita berkunjung ke Pasar Kedai Payang. On the way ke Pasar Kedai Payang ni, korang akan lalu dekat tepi laut. Waktu kami sampai sana, rasa macam teruja bila nampak air laut yang biru. Kemudian kita akan merentasi the iconic Jambatan Angkat Kuala Terengganu. Untuk Pasar Kedai Payang ni, dia ada dua bahagian. Satu bahagian yang lama dan satu lagi bahagian bangunan yang telah diorang upgrade. Jadi lebih selesa untuk korang bershopping. Saya sempatlah ambil satu tudung saji dengan satu kuali tembaga. Kalau korang nak shopping Kopok Eko, ada dua tempat. Satu dekat perkampungan Losong Terengganu, ataupun korang boleh beli je dekat sini. Yang bestnya, diorang buat dekat sana. And then kalau korang nak makan terus, korang beli yang diorang jual ni. Ataupun korang nak buat buah tangan balik rumah, korang beli yang dah siap bungkus. Abang tu kata boleh tahan dalam suhu bilik 3 hingga 4 hari. Lokasi kita yang terakhir apa lagi kalau bukan Celup Tepung. Dekat Terengganu ni, kalau korang nak makan seafood yang fresh, buat Celup Tepung, dekat sini banyak kedai yang jual macam tu. Kalau korang nak datang Pok Non Celup Tepung, korang boleh datang daripada pukul 3 sampai 7.30 petang. Korang akan tengok ramai orang. Tapi jangan risau, diorang ada sistem yang unik, yang mana korang dapat meja dulu, kemudian diorang akan bagi nombor. Lepas tu diorang akan panggil nombor satu persatu, baru korang boleh order. Jadi korang boleh duduk, tak adalah beratur panjang sangat. Dekat sini tak ada nasi putih, tapi ada jual nasi lemak ataupun kerabu Maggi Thai ni. Overall puas hati. Harganya boleh saya katakan sangat murah, dan juga seafood dia yang sangat fresh. Sebenarnya banyak lagi tempat yang kita tak kunjungi. InsyaAllah kita datang lagi pada waktu yang lain.